Sebenarnya sekarang ini kita lihat dah ada dua perkataan di dalam bahasa Melayu yang dah timbul dalam polemik politik masa kini. Pertama, kita dengar wanita daripada Langkawi menyebut perkataan kencing. Sekarang kita dengar perkataan bangsat digunakan oleh pemimpin UMNO sendiri. Jadi kencing dengan bangsat ini saya rasa dah sama taraf dah. Dia punya degree penggunaan bahasa yang cukup tinggi lah. Tapi saya fikir kalau UMNO kalah, orang Melayu ni dikatakan akan jadi bangsat. Tapi UMNO tak pernah kalah di zaman Tengku Abdul Rahman, di zaman Tun Razak, di zaman Tun Husin dan di zaman Tun Dr. Mahathir. Malahan UMNO pada waktu itu dapat, Barisan Nasional dapat 2/3 majoriti. Bermakna waktu itu tak bangsat. Sekarang ini ancaman Melayu itu bangsat kalau UMNO itu kalah. Jadi orang yang menyebabkan UMNO itu kalah adalah punca yang harus dicari sebagai penyebab kepada bangsatnya bangsa. Saya rasa bukan bangsa Melayu yang bangsat. Pemimpin yang menyebabkan UMNO kalah itu adalah pemimpin yang bangsat.